zaman Syekh Abdullah Al-Mubarak, seorang ulama hadis besar, raja dalam bidang hadis. Zaman dia tu pergi haji tu, dia zaman tu hebat-hebat lagi tuan ni. Dia bermimpi pada malam atau nak bermimpi tahun ini haji yang diterima tak sampai 20 orang. Bayangkan zaman dia tak sampai 20 orang kan. Zaman hebat lagi, zaman kita wallahu alam. Jadi kalau ikut tanda para ulama kata batu marma tu yang dilontarkan, kalau diterima dia takkan ada kat situ lagi. Tapi apa yang berlaku bila kita melontar, kejap lagi berdosa datang sodok, macam bukit batu. Mana batu tu tak terangkat, menandakan orang melentar tu haji dia tak diterima. Tak bimbang kan. Sebab tu hukum fiqah berkata makruh kita menggunakan batu mustakmal, batu yang dah diguna. Ya, orang baling batu tu kan, batu jatuh kan, kita ambil batu tu batu reject tu. Bukan batu jet ada harga. Ya, ni batu reject kan. Kita ambil benda tu, tu makruh. Ya. Sebab kalau batu tu apa tu diangkat. Batu terima tu kata ulama diangkat. Itu menandakan tak ramai yang diterima haji. Bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW, akhir zaman yang pergi haji ni ada 3 kategori. Yang pertama pergi haji kena melancong. Yang kedua pergi haji nak berniaga. Yang ketiga pergi haji baru kena betul kerana Allah Ta'ala. Ya. Melancong lah, tengok ada yang sampai dia ada duit banyak, juta-juta duit kan. Batu melontar tu siap orang hantar kat hotel. Ya, macam-macam cerita ni. Orang pula tu hantar, patut kau pergi pungut batu. Berhaji yang terafdal orang yang pergi haji orang Yaman. Ya, orang Yaman tu pergi haji kadang-kadang dia hotel pun dia tak sewa kan. Dia tidur tepi-tepi jalan, tepi itu. Padahal tanya-tanya rupanya korporat jutawan tu. Bukan sebalang orang tu, bukan miskin, orang kaya-kaya. Tapi saja diizharkan fakir dia. Ya, dia berlaku macam orang miskin betul, sebab nak tundukkan nafsu ni. Ya, dia tidur lepak-lepak tepi masjid macam tu kan. Rupa orang cek-cek, rupa dia ni bukan sebalang orang, toke besar, kaya-kaya. Sebab apa? Dia datang tu, datang menghinakan diri. Ini dah datang duit datang pergi haji dia 100,000 lebih seorang. Dengan hotel dia tenggelam. Itu yang kita nak tahu, tengok di sini. Kita nak haji terima, bukan nak melancong. Sebab Nabi dah sebut tu akan ada akhir zaman pergi haji, bukan pergi haji, dia melancong je seronok-seronok. Ya, yang menjaga pula pantang. Tengok orang berhimpun, satu dunia berhimpun kan. Ya, satu batang kayu tempat menjaga zaman Tok U saja sewa 1,000 sebatang. Pesangkut apa semua laku. Letak apa semua laku. Sebab orang datang semua, orang datang ada duit kan. Sekali dia menjaga tu, untung dia boleh makan setahun. Orang menjaga. Tu teman-teman uji kalau pergi nak menjaga, habis dah besar. Ya.